بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك، فإننا نستغفرك فاغفر لنا 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 وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب، فنسألك اللهم يا كريم يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا ولا تقطع رجاءنا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا
نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Rasul dan ahli keluarganya serta sahabatnya. Ya Allah, Engkaulah dua yang kekal abadi, tiada permulaan. Kelebihanmu amat besar dan kemurahanmu yang berlimpah-limpah sangat-sangat diharapkan. Sudah tiba tahun baru, maka kami mohon meminta pertolongan-Mu ya Allah ke atas nafsu amarah ini, dan kami memohon kepada-Mu ya Allah kesibukkan dengan amalan-amalan yang dapat mendekatkan lagi diri kami kepada-Mu ya Allah. Wahai yang Maha Mulia, yang Maha Suci, wahai yang Tuhan yang Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam rumahnya pada suatu hari yang bahagia, hari permulaan bagi agama Islam, hari permulaan bagi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang mana Allah menurunkan rahmat dan barakat, hari yang mana Allah mengampunkan dosa-dosa dan mengkabulkan permintaan-permintaan, hari yang mana kita diberikan taufik dan hidayah untuk mengubah diri kita kepada yang terbaik, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan memberikan kepada kita peluang terhadap kebaikan,
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala permintaan kita insya-Allah. Kita membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Daripada kandungan doa-doa yang kita baca, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada kita taubah. Kita telah datang dengan banyak melakukan maksiat, zahir dan batin. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah dengan majlis yang bahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita. Seperti mana kita keluar daripada perut ibu kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan segala dosa kita bagi tiap-tiap daripada kita yang menyertai majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Sebahagian daripada kita ada masalah, kita berdoa kepada Allah, Allah selesaikan masalah. Sebahagian daripada kita ada mengalami kesakitan, ujian daripada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita syifa, syifa zahir dan batin, syifa daripada penyakit yang zahir. Dan juga kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kepada kita syifa daripada segala penyakit yang batin. Syifa daripada dengki, syifa daripada hasad, syifa daripada riya, syifa daripada takabur. Kita berdoa mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan Allah mensucikan diri kita zahir dan batin. Kita keluar daripada majlis ini dalam keadaan kita diberikan segala kebaikan di dunia dan akhirat, menjadi sebab kita mati dalam husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini perlu kita mengingatkan antara satu sama lain atas pentingnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kelebihan yang Allah memberikan kepada umat ini, atas rahmat dan barakat yang Allah memberikan kepada umat ini yang mana Allah tidak memberikan kepada umat sebelumnya. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Kita lihat jemaah dirahmati Allah, bagaimana Allah menyifatkan kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke manusia. Kita adalah umat yang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Kita lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Kita lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada umat Nabi Isa alaihi salam, lebih daripada umat Nabi Nuh alaihi salam, lebih daripada umat Nabi Ibrahim alaihi salam. Apakah sebabnya? Dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Sebab kamu mengajak kepada kebaikan. Kita mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Maka ulama kita mengatakan, apabila kita merenungkan ayat ini, kita dapat faham kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan kita dengan amar ma'ruf nahi munkar. Allah memuliakan kita selagi mana kita mengajak kepada kebaikan dan kita mencegah kemungkaran. Selagi mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana kita ikut kepada perintah Allah, selagi mana kita meninggalkan larangan Allah, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita di dunia dan akhirat. Allah menjadikan kita sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia dengan sebab hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin saya menasihatkan diri saya dan jemaah sekalian. Wallahi jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah peluang daripada Allah. Peluang yang Allah memberikan kepada kita. Kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita umat Islam, kalau kita tidak faham perkara ini, maka wallahi kita dalam kerugian. Kita hidup dalam kerugian kalau sekiranya kita tidak mengetahui kelebihan yang Allah memberikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia itu dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang beramal saleh dan menasihati antara satu sama lain dengan yang hak, dan menasihati satu sama lain yakni dengan kesabaran. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar jemaah dirahmati Allah. Umur yang kita telah melalui, kalau kita tidak mengamalkan ayat yang disebutkan dalam suratul Asr, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan
wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa Allah bersumpah, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Maka ini adalah peluang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Penting hari ini untuk kita mengingati satu sama lain atas tugas yang besar, atas tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, yang Allah tidak memberikan kepada umat-umat sebelum datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busairi di dalam kitab Burdah, beliau mengatakan bi akramir rusuli kunna akramal umami. Sebab kedua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Allah memuliakan kita dengan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi Allah memuliakan kita dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengingat sejarah yang berlaku pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Makkah ke Madinah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab bagi kita hari ini untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab hari ini untuk kita ingat kepada Allah, untuk kita mengenang Al-Quranul Karim, dan untuk kita melihat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala perkara yang kita mendapati daripada Allah, segala kebaikan yang kita mendapati daripada Allah adalah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak akan kenal salat kecuali dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal haji kecuali dengan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal zakat kecuali dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak kenal Allah, kita tidak akan kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa yang baik bagi kita kecuali dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi sekalian manusia. Bukan saja bagi manusia tetapi rahmat bagi jin. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi malaikah. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi binatang-binatang. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang dibagi sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali engkau adalah rahmat lil alamin. Ulama kita mengatakan al-alamin adalah tiap-tiap perkara selain Allah. Tiap-tiap perkara selain Allah termasuk di dalam alamin. Yang bernyawa dan juga yang tidak bernyawa, yang berakal dan juga yang tidak berakal. Ini adalah kemuliaan yang Allah memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada nabi yang datang selepas Nabi, maka Allah memberikan tanggungjawab dakwah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan nabi yang akan datang jemaah dirahmati Allah. 1400 tahun yang lalu setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, tidak ada satu nabi dan tidak ada satu rasul yang datang. Tetapi bagaimana kita lihat agama Islam tersebar di Singapura, bagaimana agama Islam tersebar di Indonesia dan Malaysia dan India, maka telah datang yang ulama yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang memahami tanggungjawab yang besar untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka ini daripada perkara jemaah dirahmati Allah, perkara yang sangat penting untuk kita merenungkan supaya kita mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat. Ulama kita mereka mengatakan, apabila umat Islam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita balik kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, maka pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu umat Islam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita tinggal dalam zaman kita lihat umat Islam paling bawah sekali. Kita tinggal dalam zaman kita lihat zaman yang sangat teruk yang dibagi umat Islam. Apa sebabnya jemaah dirahmati Allah? Apa yang menyebabkan perkara-perkara perkara-perkara yang susah yang telah melanda umat Islam? Maka Al-Quran mengatakan kepada kita, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah akan membantu kamu. Laqad haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti dan pasti kami akan membantu mukminin. Tapi apa yang kita lihat jemaah dirahmati Allah hari ini, kita lihat umat Islam menghadapi banyak masalah. Umat Islam menghadapi masalah dalam tiap-tiap aspek kehidupan. Maka daripada sebab perkara ini berlaku adalah disebabkan kita mengabaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Daripada sebab kita mengabaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita menghadapi hari ini. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, mustahil kalau sekiranya umat Islam sembah kepada Allah, kembali kepada Allah, mustahil umat Islam ini kena musibah seperti mana apa yang kita lihat ini pada hari ini. Allah mengatakan, laqad haqqan alaina nasrul mu'minin. Nusrah daripada Allah pasti dan pasti akan diberikan kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Ulama kita mereka mengatakan ada perbezaan di antara mukmin dengan muslim. Bukan semua orang muslim adalah mukmin,
tiap-tiap orang yang mukmin adalah orang yang muslim. Maka ulama kita mengatakan orang yang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah tanpa dalil. Orang yang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah tanpa dalil, beriman kepada ghaib, beriman kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak lihat syurga, walaupun kita tidak lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak lihat Allah Subhanahu wa taala, tetapi hari ini bagaimana kita nak menghidupkan keyakinan dalam diri kita supaya kita jadi kaum mukminin, supaya kita mendapat nusrah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan laqad haqqan alaina nasrul mu'minin. Laqad haqqan alaina nasrul mu'minin. Ayat ini mengatakan kepada kita maka sesungguhnya nusrah Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan diberikan kepada kaum mukminin. Ini adalah daripada cara untuk kita selesaikan masalah kita, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita selesaikan masalah kita di dunia dan akhirah adalah kita kena balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting hari ini untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan ini adalah nasihat saya tujukan kepada diri saya al-fakir yang banyak yang ini melakukan dosa. Mudah-mudahan Allah yang ini menerima yang ini segala taubat kita, menjadikan kita di antara mereka-mereka yang beriman. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ketakwaan di dunia dan akhirah. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar daripada segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki daripada sumber yang tidak diketahui. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah tiba pada tahun yang baru adalah daripada perkara yang wajar, yang seperti mana guru-guru kita dan ulama kita sentiasa mengingatkan pentingnya hari ini kita muhasabah iman kita. Bagaimana dengan iman saya pada tahun yang lalu? Bagaimana dengan salat saya pada tahun yang lalu? Bagaimana dengan amalan kita? Bagaimana dengan dosa kita? Ini adalah daripada perkara yang penting untuk kita melakukan muhasabah. Kalau sekiranya kita melakukan yang ini dosa, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita lihat yang ini kepada salat kita dan iman, maka kita lihat kekurangan yang ini padanya, maka hendaklah kita menanam azam insya-Allah pada tahun ini kita akan usahakan atas salat kita. Kita akan usahakan atas iman. Kita akan usahakan atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan usahakan atas amar ma'ruf wa nahi munkar. Ini adalah keazaman yang sewajarnya kita melakukan apabila kita datang ini kepada tahun baru. Tiap-tiap manusia apabila datang pada tahun baru, kesemua manusia sama ada mereka beriman ataupun tidak beriman, kesemua mereka menanamkan azam. Orang yang tidak beriman apabila yang ini sampai kepada tahun baru juga, mereka akan mengatakan supaya melakukan wish dan sebagainya, keazaman bagi tahun depan dan sebagainya. Tetapi kita yang ini orang Islam, jemaah dirahmati Allah, kita yakin bahawasanya satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah. Itu adalah hari yang mana kita tidak boleh kembali yang ini kepada dunia ini. Hari kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kematian kita. Bagaimana kita nak menghidupkan amalan-amalan dan persiapan kita untuk mati. Sesungguhnya kita musafir. Kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui bila kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak mengetahui bila yakni malaikat maut yakni datang menzarih kita. Maka apabila yakni datang kematian, seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang telah beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali kamu meleka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan sebab harta kamu dan anak-anak kamu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan menjadikan anak-anak kamu dan harta benda kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting, jemaah dirahmati Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, pentingnya bagi manusia ini untuk kedepankan Allah dan Rasulnya, untuk kedepankan agama Allah Subhanahu wa taala, dan bukan yang ini kedepankan keduniaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah anak-anak kamu dan harta kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan sedemikian, barang siapa yang hartanya melalaikannya daripada mengingati Allah, anak-anaknya melalaikannya daripada mengingati Allah, keduniaannya melalaikannya daripada mengingati Allah, hakikatnya adalah faulaika humul khasirun. Golongan yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan golongan yang berjaya. Allah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirah dalam agama.
Allah meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirah selagi mana kita balik kepada Allah, selagi mana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan hendaklah kamu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian kepada kamu. Fayaqula rabbi laula an akhartani ila ajalin qarib. Yang mana Allah mengatakan apabila kematian datang kepada manusia, tiap-tiap manusia akan meminta supaya kematian dilambatkan. Tiap-tiap daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, sifat manusia ini apabila kematian datang kepadanya, maka tiap-tiap manusia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kematian itu ditundakan. Cuba bayangkan jemaah dirahmati Allah, kalau malam ini malaikat maut datang kepada kita. Dan dia datang kepada kita dan dia nak mencabut nyawa kita. Adakah kita bersedia? Adakah kita bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita bersedia untuk kembali kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayaqula rabbi laula an akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqanna wa akunna minas salihin. Pasti dan pasti aku akan melakukan sedekah. Aku akan melakukan kebenaran dan aku akan menjadi di antara mereka-mereka yang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan melambatkan ajal apabila ia datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas apa yang kita melakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita iman dan yakin dan amal saleh dan menjadikan kita di antara orang yang saleh dan mengumpulkan kita bersama orang yang saleh insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada malam ini, mengampunkan segala dosa kita dan juga ahli keluarga kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada semua kaum muslimin dan muslimat di Singapura dan juga luar Singapura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala daripada umat Islam, mengampunkan bagi tiap-tiap kaum muslimin dan muslimat dan memberikan afiat dan kesihatan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Balik kepada apa yang dibicarakan ini pada awal jemaah dirahmati Allah berkenaan dengan dakwah Islamiyah. Ini adalah tajuk yang dibagi ceramah yang ini pada malam ini. Kita lihat Al-Imam Bukhari pada hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari, beliau menukilkan sebuah hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya tiap-tiap amalan disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berdasarkan dengan niat manusia. Selepas itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau membicarakan tentang satu kisah yang berlaku pada hijrah. Apabila para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka keluar daripada kota Mekah dan mereka menuju ke kota Madinah atas perintah daripada Allah dan Rasul. Pada zaman yang itu hijrah adalah wajib. Maka tiap-tiap daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan hijrah. Tetapi ada seorang yang dia melakukan hijrah bukan kerana Allah dan Rasulnya. Disebabkan ada seorang wanita yang telah masuk Islam dan wanita tersebut hijrah yakni ke Madinah, dan lelaki ini nak berkahwin dengan wanita itu. Wanita itu mengatakan kepadanya, kalau sekiranya engkau nak berkahwin denganku, maka engkau ikut bersamaku yakni hijrah yakni ke Madinah. Sebab aku yakni akan hijrah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini pun yakni dia melakukan hijrah. Dia keluar daripada kota Makkah dan dia sampai yakni ke kota Madinah. Tetapi maksud daripada dia melakukan hijrah adalah supaya yakni dia berkahwin dengan wanita tadi. Maka dalam riwayat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang melakukan hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia akan mendapatkan pahala sepenuhnya daripada Allah dan Rasulnya atas hijrah yang dilakukan olehnya disebabkan keikhlasan. Selepas itu Nabi SAW mengatakan, "Waman kanat hijratuhu ila dunya." Barang siapa yang melakukan hijrah kerana keduniaan, awim ra'atin yankihuha, ataupun melakukan hijrah dengan sebab berkahwin dengan seorang wanita,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia akan mendapati apa yang dia niatkan. Kalau dia niat dunia, dia akan mendapat dunia. Kalau dia niat berkahwin, dia akan mendapat berkahwin, tetapi dia tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ramai daripada ulama-ulama kita mensyarahkan hadis ini dengan panjang lebar. Sehingga kan Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu binniyat dia adalah seperempat daripada agama dalam satu riwayat. Memandangkan banyaknya faedah yang mana ulama-ulama kita mendapat daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ikhlas. Apabila kita melakukan tiap-tiap perkara yang kita melakukan, maka penting kita ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Allah Subhanahu wa taala lihat kepada hati-hati kita, dia lihat kepada niat kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berdasarkan dengan apa yang diniatkan. Apabila kita menjalankan dakwah, apabila kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja amalan yang kita melakukan, kalau sekiranya kita melakukan amalan tersebut kerana Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapat Allah dan Rasulnya. Tetapi apa saja amalan yang kita melakukan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada zahirnya dia adalah ibadah, tetapi pada hakikatnya dia bukan ibadah. Pada zahirnya dia adalah dakwah, mengajak manusia kepada Allah, tetapi pada hakikatnya dia bukan dakwah. Maka hari ini jemaah dirahmati Allah, apabila kita melaksanakan dakwah, apabila kita melaksanakan ibadah, maka hendaklah kita memahami perkara ini dengan baik. Kita melakukan dakwah bukan kerana jemaah kita. Kita melakukan dakwah bukan kerana guru kita. Kita melakukan dakwah bukan kerana tarikat kita. Kita melakukan dakwah bukan yakni kerana sekolah kita. Kita melakukan dakwah bukan kerana fulan bin fulan mengatakan kita supaya kita melakukan dakwah. Kita melakukan dakwah bukan kerana kawan kita, bukan kerana ibu kita, bukan kerana bapa kita, bukan kepada sesiapa, tetapi kita melakukannya kerana Allah. Ini adalah daripada perkara yang sangat penting hari ini. Sebab mungkin sebahagian daripada kita melaksanakan satu perkara tetapi niat kita bukan kerana Allah. Niat kita adalah kerana jamaah kita. Niat kita adalah kerana pegangan kita. Niat kita adalah kerana keluarga dan sebagainya. Maka Islam mengajarkan kepada kita pentingnya untuk kita memasangkan niat sebelum kita melaksanakan satu amalan, apabila kita melaksanakan amalan tersebut, dan setelah kita melaksanakan amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang ikhlas. Wallahi jemaah dirahmati Allah, ini adalah perkara yang sangat susah. Kita menghadapi kesusahan yang sangat-sangat. Apabila kita melaksanakan amal ibadah, bagaimana kita nak mendapatkan keikhlasan daripada Allah? Adakah mendapatkan keikhlasan daripada Allah perkara yang mudah? Dia bukan perkara yang mudah. Kalau kita lihat tentang kisah iblis laknatullahi alaih, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan sebab keangkuhan yang ada pada dirinya. Selepas itu dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la urwiyannahum ajma'in. Pasti dan pasti aku akan sesatkan semua anak Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Kita lihat bagaimana iblis apabila dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan aku akan sesatkan semua anak Adam, tetapi ada segolongan daripada anak Adam yang aku tidak boleh melakukannya. Dan dia tahu, iblis tahu. Lihat ilmunya yang Allah memberikan kepadanya. Dia mengetahui sifat anak Adam alaihi salam. Dia mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan illa ibadak, kecuali hamba-hambamu. Maka ulama kita mereka mengatakan maksud daripada ibad dalam ayat ini adalah hamba-hamba Allah yang menzahirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang menzahirkan ubudiyah, maksudnya hamba-hamba Allah yang melakukan segala-galanya kerana Allah. Golongan seperti ini iblis dia tidak boleh menggoda. Golongan seperti ini dia tidak boleh sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah golongan yang menzahirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah golongan yang sentiasa dalam keadaan ikhlas apabila melakukan tiap-tiap amalan yang mereka melakukan.
Ini adalah perkara yang kita harus usahakan jemaah dirahmati Allah. Pada hari yang mulia ini adalah doa yang khusus. Selepas ini taubat, selepas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana maksud ini kita mengadakan majlis ini, daripada maksudnya adalah supaya Allah menerima segala taubat kita insya-Allah. Supaya dosa-dosa kita kesemuanya insya-Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lihat kepada amalan kita pada tahun yang lepas, kita lihat amalan kita banyak daripada amalan kita tidak ada keikhlasan di dalamnya. Kita lihat amalan kita dan salat kita dan apa ibadah yang kita melakukan, mungkin dalam amalan ibadat kita ada riya. Mungkin dalam amalan ibadat kita menunjuk-nunjuk. Mungkin dalam amal ibadat kita melakukan bukan kerana Allah dan sebagainya. Mungkin dalam amal ibadat kita tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melakukan ibadah dengan lalai. Maka bagaimana kita nak bertaubat kepada Allah? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, mengampunkan segala perkara daripada kesilapan yang kita melakukan sebelum ini, dan perlu kita ada keazaman dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keikhlasan di dunia dan akhirat. Allah menjadikan kita daripada ibad, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibad, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala disifatkan dalam surah Al-Furqan. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah golongan yang mana berjalan di atas muka bumi Allah dengan keadaan tenang, dengan keadaan sakinah, sebab mereka adalah golongan yang diberikan ketenangan oleh Allah. Mereka adalah golongan yang sentiasa ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati kepada Allah, Allah mengatakan hati yang akan menjadi tenang. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan yang akan datang kepada mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah dan mereka adalah golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan ketenangan yang diberikan oleh Allah. Mereka adalah golongan yang diberikan hidayah dan taufik dan kebaikan, yang mana Allah memberikan ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka disebabkan mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disifatkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Maka ini adalah daripada perkara yang penting untuk kita usahakan. Bagaimana hari ini kita nak usahakan atas keikhlasan? Bagaimana hari ini kita nak usahakan atas zikrullah? Bagaimana kita nak menghidupkan hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ingat kepada Allah adalah perkara yang sangat penting sekali. Ulama kita sentiasa menasihatkan yang ini kepada kita. Hari ini penting untuk kita berkait kepada Allah, berkait dalam hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita akan menghadapi cabaran yang besar. Kita menghadapi masalah-masalah di dunia. Kita menghadapi ujian-ujian yang besar yang datang daripada Allah. Bagaimana kita nak mendapatkan kesabaran apabila ujian Allah datang kepada kita? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti dan pasti kami akan menguji kamu bil naqsin minal amwali wal anfusi samarat, dengan kelaparan, dengan kefakiran, dengan masalah, dengan kematian. Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tetapi berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Mereka yang bersabar apabila ujian daripada Allah datang. Bagaimana kita nak menghidupkan kesabaran? Maka ulama kita mengatakan kita menghidupkan kesabaran dengan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah golongan yang mana apabila musibah datang kepada mereka, mereka mengatakan kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah golongan yang mana Allah berselawat ke atas mereka. Allah mengatakan Allah selawat ke atas mereka. Cuba bayangkan jemaah dirahmati Allah. Bagaimana Allah yang menciptakan segala-galanya. Dia yang menciptakan matahari, dia yang menciptakan bulan, dia yang menciptakan manusia, dia yang menciptakan malaikat, dia yang menciptakan segala-galanya. Dia berselawat yakni kepada salah seorang daripada hamba-Nya. Ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat luar biasa. Kita tidak dapat bayangkan. Seperti mana Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Allah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat dalam Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah berselawat atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah golongan yang mana selawat daripada Allah dan rahmat daripada Allah kena kepada mereka, sampai kepada mereka. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah golongan yang diberikan hidayah daripada Allah. Bagaimana kita nak mendapatkan salawat? Bagaimana kita nak mendapatkan rahmat? Bagaimana kita nak mendapatkan hidayah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Kesabaran ini adalah daripada perkara yang mana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ujian datang daripada Allah Subhanahu wa taala, memerlukan kesabaran jemaah dirahmati Allah. Nabi SAW mengatakan la imana liman la sabralah. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak ada kesabaran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hari yang mulia, dalam masa yang insya-Allah mustajab doa, dengan hadir para masyayikh dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang daripada jamaah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang al-fakir, yang banyak melakukan dosa, membicarakan, walhal Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan dengan sebab para jamaah yang hadir. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mungkin sebahagian daripada kita doanya makbul. Maka insya-Allah dengan sebab mereka Allah mengkabulkan segala doa kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan kepada kita kesabaran apabila datangnya musibah. Kita menghadapi banyak ujian, kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi kefakiran dan sebagainya. Maka hendaklah kita membina hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku pada tahun ini. Dengan apa yang berlaku di dunia sekarang, kita tidak boleh tahu apa yang akan berlaku di negara kita. Kita berdoa kepada Allah, Allah memberikan keamanan di negeri yang barakah. Allah memberikan keamanan di negeri kita, memberikan kebaikan dan menurunkan hujan dan memurahkan rezeki kita insya-Allah di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah, apabila Allah menguji kita dengan musibah, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesabaran seperti mana Allah memberikan kesabaran kepada ulul azmi, seperti mana Allah memberikan kesabaran kepada para anbiya dan rasul dan sahabat dan tabi'in dan tabi' dan ulama al-amilin. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan ikhlas, menjadikan kita di antara ibad, dan memberikan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adhab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nadhir wajhikal karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة والعفو.